Anda tengah withdrawkan emas ke tu? Tunggu kejap, saya nak kongsikan tip untuk jimat withdraw emas fizikal. Jangan lupa tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Dinar emas yang tuan-puan tengok ni, untuk pengetahuan tuan-puan, 1 dinar ini item emas yang paling kecil yang terbaik untuk siapa yang baru sahaja start simpan emas. Sebab apa? Saya tak sarankan tuan-puan keluarkan 1 gram emas seperti ini. Jom kita tengok dari segi kos. 1 gram emas ini kalau kita nak keluarkan daripada account Gap, cas pengeluaran emas fizikal yang dinamakan Gold Premium bernilai RM15 untuk 1 keping. Manakala untuk 1 dinar emas pula, berat dia adalah 4.25 gram. Cas pengeluaran untuk 1 dinar emas ni cuma berharga RM10. Bayangkan kalau saya keluarkan 1 gram 4 keping, kat situ kos dah mencecah RM60. Sebab apa 4 keping? Sebab kita nak samakan dengan 1 dinar emas tadi. Berat dia 4.25 gram kan? Jadi kalau kita kumpul 4 keping 1 gram, bermakna 4 gram dah RM60 dekat situ. Tapi berbeza kalau kita keluarkan 1 dinar emas RM10 sahaja. So dekat situ kita jimat RM50. Jadi kalau tuan-puan nak adakan simpanan emas dengan lebih berbaloi, lebih baik keluarkan 1 dinar emas berbanding dengan 1 gram. Kalau 1 gram ni lebih kepada emas koleksi. Kalau tuan-puan nak collect contoh design Disney, design congratulation. Contoh macam saya ni, saya collect design Salam Aidilfitri. Nak senang jual semula, maksudnya nak guna duit sisi. Dari segi contoh, nak jadikan sebagai belanja hangus. Contohnya, 1 dinar emas hari ini bernilai sekitar RM2,000. Kalau saya jual dapat harga sekitar RM1,800 macam tu, kita perlu gunakan duit dalam sekitar RM1,000 lebih. So, better 1 dinar emas lah. Dengan public gold, kita ada 2 cara. Boleh dapatkan secara tunai, bermakna tuan-puan boleh beli dengan harga RM2,000 terus. Boleh terus dapatkan 1 keping dinar emas. Ataupun cara yang kedua, boleh menabung sikit-sikit dalam account Gap. Sangat-sangat mudah sebab dalam account Gap ni kita boleh menabung ikut bajet. Nak simpan RM100, RM200, RM300, RM400 sehingga beribu-ribu ringgit sekalipun. Bagi yang nak mula simpan emas, boleh terus klik bio saya untuk saya bantu anda sebaiknya. Boleh teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.